Minyak auto dah jadi Bandung. Gearbox Wira, tengok. Hello guys, ajak sini. Ni hari kita ada satu Wira. Wira ni nak tukar gearbox. Sebab apa? Tengok. Minyak gearbox dia dah jadi air Bandung. Bagaimana perkara ini berlaku? Untuk kereta yang tak pakai gear oil cooler ada 3 sebab. Yang pertama ni, dekat atas ni. Ni dia punya breeder. Kat sini air boleh masuk. Dekat dry shaft pun air boleh masuk. Dua benda ni jadi bila kita langgar banjir atau kereta tenggelam banjir. Yang paling common dekat radiator dia. Untuk kereta yang tak ada gear oil cooler, radiator ni lah yang digunakan untuk menyejukkan dia punya minyak gearbox. Minyak gearbox tu akan lalu kat sini, nampak? Ni ada 2 hose. Nampak 2 hose tu. Satu hose masuk, satu hose keluar. Dia akan disejukkan dalam radiator ni dengan air coolant kita juga. Dia punya separator antara minyak gearbox dengan dia punya coolant dah crack. Sebab benda dah lama, tengok ini pun dah karat. Punca daripada air karat jugalah. Benda tu rosak. Bila benda tu dah rosak, benda tu dah crack, benda tu dah bocor, minyak gearbox lalu dekat bawah ni, dia akan sedut sekali coolant. Dia akan sedut sekali air. Itu yang jadinya Bandung. Bila jadi macam ni, kita tahu radiator kita kena tukar lah. Untuk gearbox, masih lagi selamat, boleh pakai. Tapi, owner pun dah berapa lama minyak dah jadi Bandung, owner pun tak tahu sebab dia baru angkat kereta ni second hand. Kita ada masalah, gearbox termenung. Bila masuk gear, tak jalan-jalan. Ada time bila kita jalan, tiba-tiba jadi kosong. So, gearbox ni memang dah out lah. Punca dia daripada ni. Dah berapa lama dia punya minyak gearbox campur air, kita tak tahu. Owner pun tak tahu. Dia minta tukar gearbox ketul, half cut. Radiator pun kena tukar juga. Tengok radiator dia karat macam mana. Pak, dah confirm lah tak pakai coolant. Sebab tu karat macam ni. Salin gearbox kita buat. Overhaul gearbox kita tak buat. Makan masa. Ada masalah macam ni, boleh roja kita. Jangan lupa like dan follow kita banyak. Terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Itu saja. Thank you, bye.